Ramai yang cakap dengan aku GoPro Max 360 ni tak berbaloi untuk tahun 2025. Betul ke? Kalau kau nak tahu, aku ni jenis tak cepat percaya cakap orang. Jadi sekarang ni dekat tangan aku ni ada GoPro Max 360. Aku nak cuba. Dia ada dua mod, tadi aku dah check. Ada 360 dan juga ada Hero Mode. Nak tengok menarik ke tak menarik? Jom aku bawa korang, kita pergi. Lagi mana malam ni? Bukit Bintang kot. Daripada terang sampailah ke gelap aku akan buat korang. Akhirnya aku dah sampai dah dekat MRT Kajang. Dan sekarang aku dekat pintu B, entrance pintu B. Okay, lagi sikit lagi. Oh ya, air dah habis, buang dulu. Okay, masanya untuk kita naik escalator dan kita akan beli tiket. Kita tengah tunggu train ke Kuasa Damansara. Train dah pun sampai. Aku suka naik MRT sebab apa? Selesa satu hal. Lepas tu aku dapat pintas jam. Sebenarnya kalau korang dah duduk Lembah Kelang macam aku ni, duduk laluan Kajang ke arah Sungai Buloh, jam jangan cakap lah. Hari-hari jam, tengah malam je tak jam, tahu tak? Dah buka dah, jom. Kita nak duduk mana? Okey, inilah suasana MRT. Okey, aku nak di sini. Kita dah sampai Bukit Bintang. Dah sampai Bukit Bintang, masanya untuk berjalan keluar daripada train ni dan kita akan berjalan Bukit Bintang lah, petang-petang kan. Sekarang dah pukul 6.30, sedikit senja, kita tunggu sampai gelap. Jalan Sultan Ismail, kita dah sampai. Hai warga Kuala Lumpur, menyinari hidupku. Baru keluar, udah ada motor-motor, yuk. Okey, inilah suasana kota raya. Ada Giordano, okay, ada McDonald, ada Labubu. Labubu benda ni? Aku lupa. Tak Labubu, Kuromi. Macam biasalah. Dia seperti di Jepun, kita kena merasai macam mana lintasan Bukit Bintang. Kalau dekat Jepun orang panggil apa? Shibuya. Tu. Nampak? Nampak tak? Ini yang menarik. Yang menarik je tengok train lalu atas kepala. Tapi kita kena minta dulu lah. Minta menunjukkan pukul 6.46. Lebih kurang aku nak tunggu gelap ada setengah jam ni kot, 7.30. Tapi sekarang pun 7.30 jalan terang je. Tak apalah, untuk korang aku try tunggu sampai gelap. Okay, basking dekat Bukit Bintang. Best ke tak best? Hero Mode bukan 360. Jom. Lampu sudah hijau, masanya untuk pergi ke train. Abang nak ambil foto. Apa pendapat korang? Baik beli tak GoPro Max ataupun